Seni tidak mengenal sempadan dan hasilnya boleh dilihat dalam bentuk apapun yang akan memukau mata. Tamara Kvetsidadze, seorang artis dan pengukir dari Georgia, mencipta monumen bergerak ini pada tahun 2010. Arca ini menggambarkan seorang lelaki dan seorang wanita bertemu dan kemudian pergi. Diperbuat daripada syikra logam, karya ini diberi nama Ali dan Nino. Diambil dari sebuah novel. Kisah ini pertama kali diceritakan dalam novel Austria pada tahun 1937 yang penulisnya tidak diketahui. Namun karya sastra itu dikreditkan kepada Kebun Said. Kisah Ali dan Nino terjalin semasa Perang Dunia Pertama. Ali Shivashir, seorang Muslim Azerbaijan, jatuh cinta dengan seorang puteri Georgia bernama Nino Kipiani yang menganut agama Kristian, iaitu pada tahun 1918 sehingga 1920. Kedua-duanya saling jatuh cinta. Ali bercadang untuk melamar Nino selepas dia tamat persekolahan. Untuk bersama, mereka perlu menghadapi berbagai rintangan seperti skandal peribadi, pertumpahan darah keluarga, kesusahan hidup dalam Perang Dunia Pertama dan tekanan dari revolusi Bolshevik. Patung yang bergerak ini mempunyai rongga. Dari sudut tertentu ia kelihatan bersatu, tetapi selepas itu ia berpisah dan menghadap ke arah yang bertentangan. Terletak di Batumi, Georgia, patung setinggi 8 meter ini melambangkan cinta pasangan yang tidak dapat bersama disebabkan keadaan. Setiap hari pada pukul 7 malam, dua patung itu akan bergerak ke arah satu sama lain, akhirnya bergabung menjadi satu. Tetapi disebabkan oleh rongga yang terbuka, mereka akhirnya melalui satu sama lain dan tidak pernah menjadi satu. Pertunjukan monumen bergerak ini berlangsung selama 10 minit dan ianya terletak hanya 50 meter dari Panoramic Wheel.